keluhuran perlembagaan perpaduan negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan, memperkasakan rakyatnya, membujur lalu melintang patah perjuangan rakyat Malaysia, membujur lalu melintang patah demokrasi rakyat Malaysia. Semangat rakan-rakan di sekitar Kelana Jaya, Subang, Selangor ini begitu meningkat. InsyaAllah kita mampu. Ini soal penjara kan 9 hari bulan. Mahkamah itu perkara kecil. Yang penting kita tawan Putrajaya. Mana-mana pihak yang angkuh, yang resis, yang hina kau, yang curi wang lembu, wang kondo, kita humban mereka gelap, kita tawan Putrajaya, kita humban mereka. This is our country. We cannot allow the abuses to continue unabated. We must never allow the crimes committed against our people done with impunity. Let this be a message to the Prime Minister and his entire cabinet, to the supporters of the racist UMNO and Perkasa and the rest. We will never submit to you, and we will change this country. Yang kita minta apa? Yang kita minta hak. Pilihan raya bebaskan adil. Wang rakyat kembali kepada rakyat. Kita berkuasa itu satu amanah. Mana boleh berlaku macam ini? Bukti yang nyata. Ini soal lembu ini satu contoh saja. Semalam saya dengan Tok Boni Aziz, kita kata 1 triliun illicit funds bawa keluar negara. Ya. Kita kata PKFZ rugi berbilion. Perwaja rugi berbilion. Kapal Islam tak Islam ya. Tapi bila sebut lembu semua marah. Ini peluang baik bagi kita. You know why? Dia dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat. Rakyat tahu. Di kampung, baik Melayu, baik Cina, baik India, semua ada penternak. Adakah, saya tanya semalam di Macang, 30,000 orang di Macang semalam di Kelantan. UMNO yang ada 6. Boleh mimpi. Ya, mimpi. Sudah, kita tanya mereka. Berapa orang pelihara ayam? Katanya itik. Ada Cina 4 orang. Babi ada 10. Lembu ramai dia. Kita kata ayam, seekor ayam dapat 10,000 ringgit. Seekor itik 15,000. Seekor babi 50,000. Seekor lembu 1 juta. Mana ada? Jadi salah dan apa? Tetapi masalahnya sekarang dalam sistem dalam negara kita, disalah dipertahankan. Ketua wanita kata, kita pertahankan. Tanya pula makcik wanita UMNO. Saya kesian dengan makcik dia. Macam mana Kak Midah tentang tuduhan terhadap ketua wanita? Kak Midah rasa kesal kerana fitnah. Midah awak bodoh sangat Midah. Wang kamu Midah, wang anak kamu dipertahankan. Media UMNO utusan TV3 digunakan untuk pertahankan perasuah. Sudah. Kemudian Menteri Pertanian kata ya, tak ada salah. Timbalan Perdana Menteri kata, takkanlah anak menteri tak boleh berniaga. Anak menteri pun nak jaga lembu juga. Perdana Menteri kata tak salah dan jadi pertahankan. Bawa ke SPRM,
SPLM pergi cari-cari, tak ada lembu pun. Tutup kes. Bawa kepada polis. Polis ada nama yang baik, tapi saya cerita yang kawan tadi. Polis punya tengok. Pergi cek kondo. Pergi. Minta maaf. Kunci gate dia tak keluar. Tak ada. Tutup kes. Sudah. Apa makna? It's a failure of governance. Gagalnya sistem. Syarikat letak jawatan atau tidak, dia tidak robah kegagalan UMNO dan Barisan Nasional yang tidak mampu mentadbir negara ini. Berapa ramai anak muda yang menganggur? Berapa ramai mahasiswa yang dibebankan dengan hutang? Masuk awak ya? Ini sokong Budano siapa? Tak, okey, terima kasih. Saja saya provokasi. Nak tengok mahasiswa ini ada courage of conviction atau tidak. Apakah mahasiswa ini conscience of the majority? You stand up for your right and tell the minister, tell your rector. Ini rektor untuk profesor. Profesor apa? Pernahkah Malaysia dijajah? Tidak pernah. Jadi Stanford Raffles, JWW Bush, itu siapa? Pak Ding kau. Bodoh ni profesor. Ini bila ilmu itu salah guna. Apa dia tujuan ilmu? Assimilation of knowledge. Ya. Tujuan pendidikan itu untuk menimba ilmu. Sudah timba ilmu, apa? Untuk apa? Dissemination of truth. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu dia. Hafalan? Tulis. Assimilation of knowledge, dissemination of truth. Nak ajar Profesor Kantor mana tahu? Dan dia tahu hidup Melayu, Melayu. Melayu curi tak apa. Bila tengok macam gula, tengok kita bangga. Hidup Melayu. Kita bangga kerana gula yang dikawal, kontrol oleh Cina yang namanya Robert Koch berjaya diambil alih oleh Melayu Syed Mukhtar. Hidup Melayu. Bagi anugerah. Masa Robert Koch harga gula tak naik. Masa Tan Sri Syed Mukhtar gula naik 4 kali. Hidup Melayu. Melayu yang bayar. Orang tu dia tak berjawab, dia kata saya khianat. Anwar sakit hati sebab Melayu ambil alih. Saya nak bagi tahu, Dr. Rani ada. Ketua PAS Selangor. Dia pun famous untuk hari ini. Kita tanggungjawab. There are many Chinese here. I want to tell you. Ana Yung was here, right? Ana Yung dia cantik ke kita ingin nampak? Yang boleh tak nampak? Wow. But she's very good. Saya sebenarnya dunia. Nik Nazmi saya ucapkannya. Very good. Dia sebab dia tak sebut dia bohong semua sekali. Susah ni kalau sekarang sensitif. Now, sudah many Chinese here, Indians, and I'll be very honest with you. I want to say, as a Malay, I'm committed to help and assist and help them out. Microcredit for the poor. I will do it. I'm committed to do it. But there's a difference. Kita dengan ini. Kita buat untuk rakyat. Maknanya kalau layak, yang Cina yang miskin pun ada. Yang India yang miskin pun ada. Yang Iban Kadazan ada. Pasal kita tak boleh angkat semua. Ini beda kita dengan UMNO dan Barisan Nasional. We will assist and help all. I want to tell you through experience. Saya bercakap di masjid Gua Perahu di Permatang Pau. Ribu. Lepas saya keluar. Saya kata kita pertahankan orang Melayu. Angkat martabat agama Islam. Hayatinya. Tetapi saya kata, apakah ini bermakna kita harus hina orang lain? Cina balik pengharap. India tak boleh guna. Ini cara Melayu.
Di Pulau Pinang hantar geng pemuda UMNO perkasan hantar kek bentuk tai najis kepada dia bilang Melayu haprak apa? Tukang sudah. I mean, you may disagree with Guan Eng. Of course, he's my friend. He is a good chief minister. Who want to do so? Okay, dia tak setuju. Dia nak criticize dia. Tak apa. I'm not saying that he's above criticism. But why insulting that man? Apa? Budaya Melayu kan tu. Ajaran Islam kan dia tu. Orang ini sebenarnya pimpinan UMNO. Budaya Melayu pun dia tidak tahu. Islam pun dia tidak amalkan. Ini semua yang dia tahu. Rompak harta orang, rompak saham, rompak lembu, wang lembu dan lain-lain. Di masjid saya ditanya, dan saya bagi tahu orang masjid. Saya kata baik. Ini saya jelaskan. Sekarang ni saya kata saya pergi seberang saya. Ada anak Cina namanya Sui Lin. Keputusan dia 12A. Dia kata, Datuk Seri, saya nak masuk universiti. Dia nak masuk. Tapi saya tak ada wang. Saya kata Cina tokeh semua pasal tak ada wang. Dia kata bapak saya jual peniaga tolak kereta ni. Jualan jikap. Jadi saya nak jawab macam mana? I don't care. No. I mentioned this in my speech to Muslims in the mosque. And I say, this will be my stand. God willing, I get to Putra Daya. I will make sure that this Sweden will be protected as my daughter. She will get a place, she will get a place. Apakah ini bermakna you tak tolong Melayu? Tak. Kita ambil alih PTPTN ni out. Tak boleh. Kita mesti bantu anak miskin mesti masuk universiti dengan menghutang. Ya. Ini anak saya dia bagi beasiswa. Ya, saya cerita Nuriza masa saya tiba dalam Perdana Menteri pergi daftar dekat Universiti Petronas. Masuk nak daftar. Berapa bayar? Tak payah, dah dapat scholarship. Dia kata, saya tak apply pun. Tak payah apply. No, I'm telling you true story, you can check. Tak payah apply. Okay. Sebab dia memang good result. Tinggal Melayu selama bagus. Sampai saya kata, orang Melayu semua dapat. Tak ada yang masih apply. Jadi saya kata orang Melayu kampung Terengganu yang tempat hasil minyak kena apply, belum approve. Anak saya tak minta, tak dapat. Masa itu saya di mana Perdana Menteri, gaji RM38,000 satu bulan. Sekarang PJ pun tak. Ini tak guna. Bagilah PJ. Okey. Jadi saya kata, no, I cannot receive. Sebab itu Melayu tak dapat. Cina miskin tak dapat. India miskin tak dapat. Tapi anak saya tak payah apply dapat. Jadi saya beritahu kat dia, no, I cannot accept. Dia kata, no sir, this is automatic. Dia ingat saya menteri lain lah. Automatic lah, okay lah. I don't want to know about UK, okay lah. After all, you want to survive. So saya beritahu kat dia, you go and tell your boss now that I am paying for the fees. Dia pun dia panik sikit. Saya pun Alhamdulillah. Saya tolak beasiswa. You know what? It's conscience. Ini yang saya sebut ke mahasiswa. It's courage of conviction. Voice of conscience. Kita mesti ada conscience. Masih baik nak Azmi bagi fikir air. Tak fikir tak pergi datang dia. Ini saya pergi tadi macam rumah pantai, semua seronok dengar saya berucap. Siapa yang tak pergi minum air? Masa saya menteri dulu beratus tak pergi minum, tak pergi teh, tak pergi. Jadi, air kosong. Baik. Jadi saya bayar. I'm telling you know why? Sebab tak ada orang di Malaysia yang jadi abuse macam saya kenal. Hari-hari. Sekejap fokus dia.
Hari ini pula saya buat agama baru, pluralism. I'm equating Islam with Christianity sebagainya. Kerana 6 months back I was invited by the Archbishop of Munich to attend a major international conference, Muslim Christian Understanding. Takkan nak nyebut menteri agama kita. Kesian lah dia. Tapi you know Islam very good, you know Christian must respect Islam, otherwise we'll punish you. Itu dia punya mentality. Dari sebab itu, but never mind. Yang saya nak sebut di sini, saya bayar RM6,000 saya masih ingat. Saya sign check RM6,000. Itu gaji menteri masa itu RM38,000. Sekarang RM70,000. Ya, itu yang halal. Tak campur lembu. Tak campur komisen kapal selam. Tak campur permit taksi. Tak campur lagi. Sudah, apa nak jadi? You cannot allow this. Saya nak beritahu begini sebab saya pernah pimpin gerakan mahasiswa. Ada voice of conscience, suara, denyut, nadi dari dhamir yang mahu menegakkan keadilan rakyat. Dan ini yang saudara patut angkat di dalam kita. Jangan biar. Bagaimana kita boleh biar adik-adik kita, anak-anak kita dipukul karena buat tuntutan yang basic, Akta Universiti itu dibatalkan? Bagaimana boleh kita dengar sekarang suara mahasiswa dan pemimpin mahasiswa yang boleh melarang pertahanan Akta Universiti? Paling bodoh punya mahasiswa yang saya boleh fikir. Sudah you tentang tindakan orang, you boleh melarang supaya kami mau dikongkong, kami mau dilembukan. Memanglah perangai lembu. Jadi susah kena ingat. Saya juga sentuh. Ini karena 9 bulan penting, saya mungkin hilang sekejap. Universiti pertama, Universiti Melaya. Universiti kedua, Kemunting. Universiti ketiga, Sungai Buloh. Universiti keempat, Putrajaya. So saya, orang you tadi, ini semua saya apa? Keadilan rakyat kita jana arus, kami arus perjuangan bangsa keluhan, perlembagaan perpaduan negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati, Tuhan memperkasakan rakyatnya, membujur lalu melintang patah perjuangan rakyat Malaysia, membujur lalu melintang patah demokrasi.